Ia pernah jatuh terlalu jauh hingga dunia seakan menutup pintu dan masa mengunjung jari. Tahun 183, sebuah kegagalan yang hampir memadam harapan
namun tidak mematikan jiwa. Dia pergi merantau di kota orang, belajar erti lapar, erti rindu, dan harga sebuah maruah. Lalu dia pulang dengan doa ibu di bahu kanan, restu ayah di bahu kiri, susah payah jerih perih yang dikutip, dan tekad yang tidak lagi gentar. Di SPS, di bawah cahaya sekolah dan suara anak-anak, dia berdiri bukan sebagai wira, tetapi sebagai orang yang pernah gagal dan memilih untuk setia mendidik. Setiap kapur yang digores, setiap peta yang dibentang adalah ikrar agar anak-anaknya tidak tersesat seperti dahulu. Cikgu Razman, bukan semua wira memakai pedang. Ada yang memegang kapur yang mengubah takdir manusia. Dan jika suatu hari jasad ini pergi, namamu akan terus hidup dalam hati anak-anak SPS yang engkau selamatkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga perpisahan ini adalah asbab pahala berpanjangan. Terima kasih Cikgu Razman tak pernah putus asa dengan kami. Ilmu yang cikgu beri kami bawa sampai dewasa. Cikgu tegas, tapi sebab cikgu kami berubah. Kepada Cikgu Razman, selamat bersara, selamat menikmati hari tanpa jadual waktu. Persaraan bukan satu perakhiran tapi satu permulaan fasa yang baru. Semoga sihat selalu. Okey, terima kasih. Okey, sepanjang saya kenal, Cikgu Razman ni seorang yang hebat, baik, tulus dan dia seorang sahabat yang lurus lah, ya, sangat berwibawa dan berpengalaman tinggi dalam kehidupan, dan cikgu mendoakan dengan persaraan beliau ini, beliau tak lupa kita di sini, betul tak? Ya, kita adalah sahabat, anak murid, sahabat, anda semua anak murid dia dan saya adalah sahabat yang semoga silaturahim ini terus kekal, ya, berpanjangan walaupun masa mengekang perhubungan kita, walaupun jarak menghindar kebersamaan kita, namun Cikgu Razman terus kekal mekar di hati kerana beliau adalah insan yang terbaik dunia dan akhirat. Selamat berjaya pada Cikgu Razman dan jangan lupa kami merindui anda. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustaz Syukri ingin mengucapkan selamat bersara buat rakan saya Cikgu Razman. Semoga menikmati hari-hari persaraan dan didoakan sihat walafiat untuk mendepani cabaran-cabaran sebagai seorang pesara. Jangan lupa pada kami dan jaga baik-baik duit tu, banyak duit tu. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya selaku penolong tanda pentadbiran SMK Seri Pancing, Puan Haji Nur Asmah binti Juraimi, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Razman. Terima kasih atas segala jasa, dedikasi dan pengorbanan yang telah dicurahkan dalam mendidik anak-anak SMK Seri Pancing. Semoga ilmu dan teladan Cikgu Razman berikan akan sentiasa menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup anak-anak SMK Seri Pancing. Semoga persaraan cikgu dipenuhi dengan keriangan, kesihatan yang berpanjangan, kebahagiaan dan sentiasa berbahagia bersama keluarga. Jangan lupa kami di sini. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pada Cikgu Razman, saya ucapkan selamat bersara. Okay, saya mewakili pihak sekolah selaku pentadbir SMK Seri Pancing mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas segala sumbangan yang tidak ternilai yang telah diberikan oleh Cikgu Razman. Semoga persaraan ini membawa ketenangan, kesihatan yang baik dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Selamat bersara dan jasamu dikenang. Terima kasih.